Bang nak tanya, wajib ke soft rock kena buat action ke? Kalau buat ikan haruan lagi tertarik. Kalau buat action main atas air boleh juga ke? Please jawab, urgent, esok saya nak pergi mancing tempat jauh ni. Okey, sebenarnya dalam banyak-banyak umpan tiruan, soft rock lah yang paling mudah sekali nak guna dan sering menjadi pilihan utama ramai caster untuk buru haruan. Sebab apa? Sebab soft rock secara umum dah ada blade yang akan bantu buat percikan air dan bunyi bising untuk buat haruan lagi marah dan makan soft rock ni. Jadi dah ada blade ni, perlu atau tak perlu nak buat action lagi? Jawapannya perlu dan tak perlu. Bergantung kepada situasi. Jika anda baru sampai sesuatu spot tu, cuba main action blade dengan kayuhan biasa saja dulu. Jika dah agak lama dan haruan masih tak sambar, cuba tukar strategi dengan main action dengan soft rock tu pula. Action yang mudah buat adalah jerk and retrieve. Caranya anda jerk sikit rod dan buat kayuhan sederhana. Sebabnya mungkin haruan kat spot tu dia dah sedikit culas untuk tertarik kepada action blade biasa. Bagi dia action yang lain sikit untuk naikkan kemarahan dan makan soft rock tu. Dan jika anda ada apa-apa persoalan mengenai soft rock EXP, komen saja dekat bawah. Nanti admin EXP akan reply anda. Bye guys.